Okey guys, Assalamualaikum. Baik, kita nak buat withdraw daripada D-Card. Kita nak withdraw USDT D-Card masuk dalam TNG. Simple. Yang penting kita sudah setting link dengan credit card kita masuk di TNG. Okey. Saya nak ambil katakan saya test 30. So alang-alang saya test 50. Okey. Baik, teruskan. Alright. Okey, teruskan. Alright. Okey. So, dia bagi saya kod. So, sekejap. Alright. Kita perlukan masukkan kod. Okey, tunggu. Tunggu dia bagi kod dah. Okey, ini kod dia. Confirm. Pantas bosku sudah masuk ke dalam TNG. Alright. Boleh tengok. So, bertambah. Okey. Kita pergi dekat D-Card. Sorry. Dia akan tolak kita dekat sini nanti. Alright. Nampak? Okey, sekian. Terima kasih.